Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bilakah kita dibenarkan untuk hasad? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "La hasada illa fi ithnatain." Tidak boleh hasad, dengki ataupun tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa atraf an-nahar. Seseorang yang Allah berikan Al-Quran kepadanya, maka ia mendirikannya pagi dan malam, ana al-laili wa atrafan nahar. Mendirikan Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Dan juga rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiqu minhu lailan wa naharan. Sama juga seseorang yang Allah kurniakannya harta, lalu dia membelanjakan, menginfakkan harta itu siang dan malam. Dua perkara ini ataupun dua lelaki ini dibenarkan untuk kita menghasad mereka, tetapi dengan hasad yang terpuji, hasadul ghibtah, yang mana kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat nikmat yang sama dengan saudara kita, bahkan nikmat itu kekal bersama-sama dengan saudara, bukannya hilang. Akan tetapi hasad, dengki, hasad yang mazmum, yang dicela adalah hasad apabila kita mohon dan minta supaya nikmat itu dicabut, hilang daripada saudara kita dan kita dapat nikmat tersebut. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Jadi penyakit hati ini wajib kita keluarkan daripada hati, merawatnya, kerana dia akan membawa kekufuran nikmat, waliyazbillah. Dan kita nak menjadi hamba yang bersyukur apabila kita tidak menghasad saudara seislam kita, kerana Nabi SAW bersabda, la tahasadu, janganlah kamu saling dengki ataupun hasad. Wallahu ta'ala alam.